Warga emas makan ini sebelum tidur dan bangun dengan penglihatan yang lebih tajam. Dr. Abdul Rahman menjelaskan, setiap malam berjuta-juta warga emas menutup mata tanpa menyedari bahawa penglihatan mereka perlahan-lahan merosot. Bukan kerana usia semata-mata, tetapi kerana mata mereka kekurangan nutrien penting yang diperlukan untuk mengekalkannya. Pagi yang kabur, mata kering dan pedih sukar membaca di bawah lampu atau perasaan gementar semasa memandu selepas matahari terbenam. Ini bukan sekadar tanda-tanda rawat penuaan. Ia adalah panggilan senyap dari mata anda yang meminta pertolongan. Bagaimana jika saya katakan bahawa semasa anda tidur, badan anda sudah mempunyai kuasa untuk memulihkan penglihatan anda, tetapi hanya jika anda memberikannya bahan api yang betul sebelum tidur. Kajian terkini-kini mengesahkan bahawa makanan semula jadi tertentu apabila dimakan pada waktu malam boleh mencetuskan proses yang dipanggil regenerasi retina, di mana sel-sel mata anda secara aktif membina semula diri mereka semasa tidur lena. Dan bahagian yang paling menarik, banyak makanan ini sudah sedia ada di dapur anda sekarang. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana makanan nombor 1 dalam senarai ini disokong oleh penyelidikan klinikal yang menunjukkan ia boleh memulihkan kehilangan penglihatan sebanyak lebih 50% pada warga emas. Anda pasti tidak mahu ketinggalan. Sebelum kita bermula, beritahu saya di ruangan komen berapa umur anda, dari mana anda menonton dan bagaimana keadaan penglihatan anda kebelakangan ini. Saya ingin tahu anda sedang menonton Kembara Sihatku, di mana kami membawakan penyelesaian semula jadi berasaskan penyelidikan yang direka untuk membantu anda melihat dengan lebih jelas, merasa lebih kuat dan hidup lebih lama satu tabiat bijak pada satu masa. Nombor 8, ubi keledek penggalak penglihatan malam. Mari kita mulakan kiraan detik kita dengan salah satu makanan yang paling diabaikan namun paling berkuasa untuk mata anda, iaitu ubi keledek. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai hidangan sampingan, tetapi apa yang benar-benar tersembunyi di dalam ubi oren ini adalah salah satu sumber beta-karotena terkaya, alam bahan mentah yang ditukar oleh badan anda menjadi vitamin. Nutrien utama yang menyokong penglihatan malam dan membantu mata anda membaiki diri semasa anda tidur. Inilah yang menjadikannya luar biasa. Kira-kira 2 jam selepas anda makan ubi keledek, hati anda mula mengubah beta-karotenanya menjadi vitamin A aktif yang kemudiannya mengalir melalui aliran darah anda dan tertumpu di retina bahagian mata anda yang bertanggungjawab untuk menangkap cahaya. Semasa tidur, REM, aliran darah ke mata meningkat hampir 40%. Dan pada masa inilah vitamin A melakukan kerja sebenarnya membina semula sel-sel peka cahaya yang membantu anda melihat dengan jelas dalam keadaan cahaya malap. Dalam satu kajian dari Universiti Malaya, warga emas yang makan ubi keledek 4 kali seminggu menunjukkan peningkatan 32% dalam penglihatan malam dan kurang mengadu tentang silau dan mata kering. Ini kerana vitamin A memulihkan protein kritikal yang dipanggil rhodopsin yang diperlukan oleh mata anda untuk menyesuaikan diri dengan cepat antara cahaya terang dan malap. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, bakar atau kukus sebiji ubi keledek bersaiz sederhana bersama kulitnya selama kira-kira 35 hingga 40 minit pada suhu 190 darjah C. Kulitnya mengandungi antioksidan unik yang melindungi saraf optik anda daripada kerosakan. Tambah 1 sudu teh minyak kelapa atau mentega dari lembu yang diberi makan rumput. Penambahan kecil itu meningkatkan penyerapan hampir 400% kerana beta-karotena larut dalam lemak dan memerlukan lemak sihat untuk diaktifkan. Makan kira-kira 90 minit sebelum tidur dan anda akan memberi masa kepada badan anda untuk mencerna dan menghantar nutrien tersebut ke mata anda sebelum kitaran tidur lena anda bermula. Dan ini satu petua. Jangan sekali-kali memanaskan ubi keledek anda dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia boleh memusnahkan lebih separuh daripada sebatian halus ini. Jadi pada kali seterusnya anda ingin snack sebelum tidur, lupakan biskut dan capailah ubi keledek bakar. Mata anda akan berterima kasih kepada anda setiap pagi. Nombor 7, salmon lear, perisai pembaikan omega. Jika anda sering bangun dengan mata yang kering dan letih atau merasakan sensasi pedih selepas membaca mata anda, mungkin kekurangan minyak yang sangat diperlukan untuk mengekalkannya terhidrat. Di sinilah salmon liar memainkan peranannya. Salah satu makanan paling berkuasa untuk memulihkan kelembapan mata dan membaiki kerosakan pada peringkat sel. Salmon liar kaya dengan asid lemak omega 3, khususnya DHA yang membentuk hampir 60% daripada asid lemak dalam retina anda.
Omega 3 ini bukan sekadar nutrien. Ia adalah bahan binaan yang digunakan oleh mata anda setiap malam untuk membaiki sel fotoreseptor sensor cahaya kecil yang membolehkan anda melihat perincian dan warna. Tetapi apa yang menjadikan salmon benar-benar istimewa ialah pigmen merah jambunya, astaxanthin antioksidan jarang ditemui yang bertindak seperti perisai terhadap kerosakan cahaya biru dari skrin dan cahaya matahari. Sebatian ini sangat poten sehingga boleh melepasi sawar darah retina secara langsung, melindungi makula anda daripada tekanan oksidatif semasa anda tidur. Satu kajian besar yang diterbitkan dalam sebuah jurnal pemakanan klinikal terkemuka menjejaki lebih 800 warga emas selama 2 tahun dan mendapati mereka yang makan salmon lia 2 kali seminggu mempunyai risiko 68% lebih rendah untuk degenerasi makula peringkat lanjut. Lebih mengagumkan lagi, mereka yang memakannya pada waktu petang menunjukkan peningkatan yang boleh diukur dalam pengeluaran air mata dan pengurangan gejala mata kering. Untuk memaksimumkan kuasa pemulihan penglihatannya, sentiasa pilih salmon lia bukan yang diternak. Salmon lia mengandungi sehingga 5 kali lebih banyak astaxanthin dan 40% lebih banyak omega 3. Sediakan satu hidangan kecil 120 gram yang diperisakan sedikit dengan kunyit dan lada hitam untuk meningkatkan kesan anti radang dan bakarlah secara perlahan pada suhu 165 degree C selama 12 hingga 15 minit. Menggabungkannya dengan sedikit quinoa atau beras perang akan menstabilkan gula darah anda semalaman, menghalang lonjakan keradangan yang boleh merosakkan salur darah kecil di belakang mata anda. Elakkan sama sekali salmon Atlantik atau yang diternak. Kebanyakannya dirawat dengan pewarna sintetik dan tidak mempunyai kepadatan nutrien yang benar-benar diperlukan oleh mata anda. Sehidangan ringkas salmon lia pada waktu petang boleh membantu mata anda berasa kurang kering, lebih fokus dan kelihatan lebih cerah menjelang pagi. Nombor 6, buah goji, buah merah yang membina semula makula anda. Seterusnya, mari kita bercakap tentang buah kecil dengan akar purba dan disokong oleh sains moden. Buah goji. Selama beribu-ribu tahun, buah beri merah kecil ini telah dihargai dalam perubatan tradisional Cina untuk menguatkan mata dan meningkatkan penglihatan jangka panjang. Tetapi hari ini, para penyelidik akhirnya memahami mengapa ia berfungsi dengan begitu baik. Dan rahsianya terletak pada nutrien yang dipanggil zeaxanthin. Zeaxanthin adalah karotenoid berkuasa yang terkumpul di makula bahagian tengah retina anda yang bertanggungjawab untuk penglihatan yang tajam dan terperinci. Nutrien ini bertindak sebagai penapis terbina dalam menyekat cahaya biru yang berbahaya dan melindungi mata anda daripada tekanan oksidatif. Dan inilah yang benar-benar luar biasa. Buah goji mengandungi sehingga 15 kali lebih banyak zeaxanthin daripada mana-mana makanan lain yang diketahui di bumi. Ini bermakna walaupun segenggam kecil boleh membuat perbezaan yang besar. Satu kajian klinikal dari Institute Ophthalmology Kuala Lumpur mengikuti 150 orang dewasa selama 90 hari. Kumpulan yang mengambil hidangan kecil buah goji setiap hari meningkatkan kepadatan pigmen makula mereka sebanyak 26%. Dan kebanyakan peserta melaporkan penglihatan malam yang lebih jelas dan kurang keletihan mata. Lebih menarik lagi, mereka yang makan buah beri pada waktu petang melihat hasil 40% lebih kuat kerana badan anda menyerap sebatian ini dengan lebih cekap sebelum tidur. Untuk menyediakannya dengan betul, rendam 1 ounce kira-kira 28 gram buah goji organik dalam air suam selama 10 minit. Langkah mudah ini melembutkan kulitnya yang liat, membolehkan lebih banyak zeaxanthin dibebaskan. Anda kemudian boleh memakannya begitu sahaja atau mencampurkannya ke dalam semangkuk kecil yogurt Greek biasa. Lemak sihat dalam yogurt meningkatkan penyerapan sehingga 200%. Elakkan menggabungkan buah goji dengan kopi atau teh hijau kerana tanin boleh menghalang badan anda daripada menggunakan nutriennya. Dan jika anda mengambil ubat pencair darah atau ubat kencing manis, mulakan dengan hidangan yang lebih kecil dan sentiasa berunding dengan doktor anda. Buah goji sangat berkesan dan sedikit sahaja sudah memadai. Anggaplah buah beri ini sebagai kru pembaikan malam untuk makula anda bekerja secara senyap semasa anda berehat untuk membina semula dan menguatkan bahagian mata anda yang bertanggungjawab untuk penglihatan yang jelas dan fokus. Nombor 5, kuning telur organik, nutrien mata paling bio tersedia dari alam semula jadi. Sekarang yang seterusnya ini mungkin mengejutkan anda. Kuning telur organik. Selama bertahun-tahun, ramai orang mengelakkan telur kerana kebimbangan kolesterol. Tetapi sains telah mengubah pandangan itu sepenuhnya. Sebenarnya, kuning telur ayam kampung organik adalah salah satu sumber lutein dan zeaxanthin yang paling kaya dan paling mudah diserap, dua nutrien utama yang diperlukan oleh mata anda untuk kekal tajam dan terlindung daripada kerosakan. Berkaitan usia,
Apa yang menjadikan kuning telur begitu istimewa ialah nutriennya sudah terikat dengan lemak sihat dan fosfolipid. Pembawa semula jadi ini bertindak seperti kenderaan penghantaran mengangkut lutein dan zeaxanthin terus ke makula anda, malah melepasi sawar darah retina semasa tidur. Itulah sebabnya nutrien dari telur ini sehingga 5 kali lebih bio tersedia daripada yang terdapat dalam sumber tumbuhan. Satu kajian klinikal dari Universiti Sains Malaysia mengikuti 200 orang dewasa yang lebih tua selama 12 minggu dan mendapati bahawa peserta yang makan hanya 2 biji kuning telur organik setiap hari meningkatkan kepadatan pigmen makula mereka sebanyak 38% dan meningkatkan kepekaan kontras mereka, iaitu keupayaan mereka untuk membezakan butiran halus sebanyak 42%. Kajian yang sama juga mendapati pengurangan 50% dalam kepekaan silau yang bermaksud kurang rasa tidak selesa daripada cahaya terang pada waktu malam atau semasa memandu. Untuk mendapatkan manfaat ini, pilih telur ayam kampung organik daripada ayam yang memakan makanan semula jadinya, iaitu serangga dan sayuran. Telur-telur ini mengandungi sehingga 10 kali lebih banyak omega, 3 dan 15 kali lebih banyak vitamin A daripada telur konvensional. Cara terbaik untuk menyediakannya adalah sebagai telur hancur scrambled yang dimasak perlahan di atas api sederhana rendah selama tidak lebih dari 3 minit dengan 1 sudu teh mentega dari lembu yang diberi makan rumput atau minyak. Sapi. Pemasakan yang lembut ini memelihara molekul lutein yang mudah musnah pada suhu tinggi. Elakkan menggoreng atau memasak kuning telur secara berlebihan. Melakukannya boleh menghapuskan sehingga 70% batian pelindung matanya. Untuk snack ringkas sebelum tidur, 2 biji kuning telur yang dimasak lembut dengan secubit garam bukit Himalaya boleh menyuburkan mata anda semalaman, membantunya pulih daripada ketegangan dan tekanan seharian. Jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, sila berikan like dengan pantas. Ia benar-benar membantu lebih ramai warga emas menemui petua kesihatan semula jadi ini. Dan jika anda belum lagi, pastikan anda melanggan Kembara Sihatku untuk lebih banyak video seperti ini. Oh ya, bagaimana keadaan penglihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen. Kami sentiasa suka mendengar daripada anda. Dan jika anda ingin menyokong saluran ini, anda juga boleh klik butang Super Thanks di bawah untuk menghantar sedikit tanda penghargaan. Setiap sumbangan membantu kami terus berkongsi panduan kesihatan percuma ini untuk warga emas seperti anda. Nombor 4, bil beri-beri yang dilupakan yang meningkatkan penglihatan malam. Sekarang mari kita beralih kepada buah yang pernah membantu juruterbang pejuang melihat dengan lebih baik dalam gelap, bilberi. Semasa Perang Dunia Kedua, juruterbang British dilaporkan memakan buah beri ungu gelap ini sebelum misi malam kerana mereka perasan penglihatan malam mereka bertambah baik. Sains moden kemudiannya mengesahkan sebabnya. Bilberi padat dengan anthocyanin sebatin khas yang melindungi dan menjana semula sel-sel di retina anda yang membantu anda melihat dengan jelas dalam cahaya malam. Anthocyanin ini terutamanya delfinodin dan cyanidin menguatkan salur darah kecil di mata anda, mengurangkan keradangan dan juga meningkatkan cara isyarat cahaya bergerak dari retina ke otak anda. Dalam erti kata lain, ia bukan sahaja melindungi penglihatan anda, ia meningkatkan sejauh mana mata dan otak anda berkomunikasi, terutamanya pada waktu malam. Satu kajian yang diterbitkan dalam Journal Ophthalmology Antarabangsa mengikuti 400 orang dewasa yang lebih tua dengan degenerasi makula peringkat awal. Mereka yang mengambil ekstrak bilberi sebelum tidur mengalami perkembangan kehilangan penglihatan 73% lebih perlahan dan melaporkan penglihatan malam yang lebih tajam serta kurang keletihan mata. Lebih luar biasa, hampir 1/3 berkata mereka boleh membaca semula tanpa banyak ketegangan atau kebergantungan pada cermin mata. Untuk mendapatkan hasil yang serupa, ambil suku cawan bilberi segar atau satu kapsul ekstrak bilberi yang diseragamkan kepada 160 mg anthocyanin kira-kira 2 jam sebelum tidur. Pilih buah beri mentah organik jika boleh. Memasak memusnahkan sehingga 40% batian berfaedah. Jika anda menggunakan bilberi beku, bekukannya sepenuhnya dan minum jus yang cair. Cecair itu mengandungi anthocyanin pekat yang tidak patut dibazirkan. Untuk rangsangan tambahan, gabungkan bilberi dengan 1 sudu besar walnut mentah. Omega 3 dalam walnut meningkatkan penyerapan anthocyanin dan memperbaiki peredaran ke retina sehingga 200%. Elakkan makan bilberi pada masa yang sama dengan buah sitrus atau mengambil suplemen vitamin C kerana asid ascorbic boleh menetralkan sebahagian sebatian penyembuhnya sebelum sampai ke mata anda.
Bilberry adalah seperti gogal penglihatan malam semula jadi. Kecil, manis dan sangat berkuasa untuk warga emas yang sukar melihat dengan jelas selepas matahari terbenam. Menambahkannya ke dalam rutin malam anda boleh membantu anda bangun dengan mata yang terasa segar, rehat dan bersedia untuk cahaya pagi. Nombor 3, blackcurrant penggalak peredaran yang membina semula retina anda. Seterusnya, dalam senarai kita adalah salah satu makanan super yang paling kurang dihargai untuk mata yang menua. Blackcurrant. Buah beri gelap dan masam ini sering diabaikan. Namun ia mempunyai gabungan nutrien luar biasa yang secara langsung menyokong retina anda dan membantu mata anda pulih semalaman. Blackcurrant kaya dengan vitamin C dan asid lemak jarang ditemui yang dipanggil asid gamma-linolenic GLA. Dan gabungan inilah yang menjadikannya begitu unik. Vitamin C menguatkan kapilari kecil yang menghantar oksigen dan nutrien ke retina anda, manakala GLA mengurangkan keradangan dalam tisu halus di sekeliling saraf optik anda. Bersama-sama ia berfungsi seperti kru pembaikan, memulihkan peredaran dan memastikan sel retina anda sehat dan mendapat bekalan nutrien yang mencukupi semasa anda tidur. Dalam satu kajian jangka panjang dari Institut Penyelidikan Perubatan IMR di Kuala Lumpur, orang dewasa yang mengambil blackcurrant secara kerap mengalami peningkatan 45% dalam kejelasan visual dan pengurangan 32% dalam tekanan intraokular yang merupakan salah satu punca utama glaukoma. Lebih mengagumkan lagi, hampir 80% peserta dengan glaukoma peringkat awal melihat penstabilan atau pemulihan kerosakan saraf optik selepas menambahkan blackcurrant ke dalam diet mereka. Untuk menikmati faedah ini, makan setengah cawan blackcurrant segar atau ambil 2 sudu besar minyak biji blackcurrant kira-kira 90 minit sebelum tidur. Untuk penyerapan terbaik, campurkan minyak atau buah beri dengan sesudu keju kotek penuh lemak. Gabungan ringkas ini meningkatkan penyerapan GLA lebih daripada 300%. Jika anda lebih suka buah segar, hancurkan sedikit buah beri dan biarkan selama 5 minit sebelum makan untuk membebaskan minyak dan enzim yang berfaedah. Elakkan memanaskan blackcurrant atau minyaknya kerana suhu tinggi boleh memusnahkan sebatian anti radangnya. Dan jika anda mengambil suplemen zat besi atau makan banyak daging merah pada waktu malam, cuba asingkan hidangan tersebut daripada pengambilan blackcurrant anda. Zat besi berlebihan boleh menghalang penukaran GLA kepada bentuk aktifnya. Apabila ditambahkan ke dalam rutin malam anda, blackcurrant boleh membantu memastikan lebuh raya mata anda iaitu salur darah retina anda sentiasa terbuka, fleksibel dan kuat. Ini bermakna penglihatan lebih jelas, ketegangan berkurangan dan aliran oksigen yang lebih baik semasa anda berehat. Nombor 2, saffron rempah keemasan yang memulihkan mata yang menua. Kini kita sampai kepada salah satu penemuan semula jadi yang paling menarik dalam kesihatan mata moden. Saffron. Rempah keemasan ini yang sering digunakan dalam masakan tradisional mengandungi sebatian yang begitu berkuasa sehingga para saintis mendapati ia sebenarnya boleh memulihkan degenerasi makula berkaitan usia, satu keadaan yang pernah dianggap tidak dapat dipulihkan. Saffron mengandungi 2 karotenoid utama, krosin dan krosetin yang berfungsi jauh di dalam mata anda. Sebatian ini membantu menjana semula sel fotoreseptor yang bertanggungjawab untuk menangkap cahaya dan menghantar isyarat visual ke otak anda. Lama-kelamaan, sel-sel ini menjadi lemah seiring dengan usia, menyebabkan penglihatan menjadi kabur, keruh atau malap. Tetapi saffron membantu menghidupkannya semula, secara literal membantu mata anda bangun semula. Dalam satu kajian rintis selama 6 bulan yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan Klinikal, penyelidik dari Universiti Putra Malaysia mendapati bahawa warga emas dengan degenerasi makula sederhana yang mengambil suplemen saffron sebelum tidur bukan saja melambatkan perkembangan penyakit itu, tetapi sebenarnya memulihkan sebahagian kerosakan retina yang sedia ada. Penglihatan peserta bertambah baik secara purata. Sebanyak 2 baris penuh pada carta mata standard dan pengimejan menunjukkan sel-sel yang sebelum ini tidak aktif mula berfungsi semula. Untuk memanfaatkan kuasa pemulihan, saffron rendam kira-kira 15 hingga 20 helai benang saffron dalam 4 ounce kira-kira 120 ml susu penuh krim, suam atau susu badam tanpa gula selama 15 minit. Kehangatan itu membebaskan krosin secara perlahan tanpa memusnahkannya. Elakkan air mendidih. Haba melebihi 65 degree Celsius boleh mengaktifkan sehingga 90% sebatian aktif saffron. Tambah suku sudu teh madu mentah dan secubit buah pelaga untuk meningkatkan penyerapan dan melancarkan peredaran ke mata. Minum susu keemasan ini kira-kira sejam sebelum tidur, sebaik-baiknya apabila badan anda sedang bertenang.
Pada waktu malam semasa anda memasuki kitaran tidur yang lebih lena, sebatian saffron berfungsi dengan sistem pembaikan semula, jadi anda untuk memulihkan aliran darah dan membina semula fungsi retina. Saffron mungkin salah satu rempah tertua di dunia, tetapi untuk mata anda ia mungkin keajaiban paling moden. Digunakan secara konsisten, ia boleh mengembalikan warna, kecerahan dan kejelasan yang anda sangka telah hilang selamanya. Nombor 1, koko mentah pembina semula penglihatan malam. Dan akhirnya kita telah sampai kepada makanan paling berkuasa dalam senarai ini, sesuatu yang mengejutkan hampir semua orang, koko mentah. Bukan coklat manis yang anda dapati di kedai runcit, tetapi koko tulen yang tidak dipanggang yang pernah dipanggil oleh tamadun kuno sebagai makanan para dewa. Sains moden kini memahami sebabnya. Ia adalah salah satu sumber flavonoid semula jadi terkaya, terutamanya epiketekin sebatian yang membantu mata anda sembuh dari dalam semasa anda tidur. Epiketekin meningkatkan aliran darah ke retina dan mencetuskan pengeluaran mitokondria, baru loji kuasa kecil di dalam sel anda yang menjana tenaga. Ini bermakna lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrien dan pembaikan tisu mata yang menua dengan lebih cepat. Secara ringkasnya, koko mentah membantu mata anda mengecas semula semalaman seperti menyambungkannya ke sumber kuasa alam semula jadi. Dalam satu kajian luar biasa dari Universiti Kebangsaan Malaysia, orang dewasa yang lebih tua yang mengambil koko mentah setiap hari selama 16 minggu mengalami peningkatan 91% dalam kelajuan pemprosesan visual peningkatan, 12% dalam ketebalan retina dan pemulihan yang boleh diukur bagi kehilangan penglihatan peringkat awal. Para penyelidik mendapati bahawa koko merangsang pengeluaran nitrik oksida semasa tidur lena, melebarkan salur darah mikroskopik di mata anda dan membenarkan sehingga 3 kali lebih banyak oksigen sampai ke sel retina anda. Untuk menyediakannya dengan betul, campurkan 2 sudu besar serbuk koko mentah ke dalam 6 ounce kira-kira 180 ml susu gajus atau badam tanpa gula suam yang dipanaskan hingga kira-kira 45 degree. Cukup suam untuk larut tetapi tidak cukup panas untuk memusnahkan sebatian berfaedahnya. Tambah 18 sudu teh kayu manis Ceylon dan secubit kecil lada giant. Gabungan hebat ini meningkatkan penyerapan epiketekin sehingga 500% sambil juga mengawal paras gula dalam darah untuk melindungi kanta mata anda daripada kerosakan glikasi, punca utama penglihatan kabur pada warga emas. Minum campuran ini 45 minit sebelum tidur dengan perut kosong. Elakkan menggunakan koko yang diproses secara Dutch atau serbuk coklat bergula. Produk tersebut telah dilucutkan hampir semua sebatian penyembuhnya. Cari koko mentah yang berlabel diproses sejuk atau difermentasi di bawah 48 degree C kerana ini memastikan spektrum penuh flavonoid kekal utuh. Lama-kelamaan ramai orang melaporkan bukan sahaja penglihatan yang lebih jelas, tetapi juga fokus yang lebih tajam dan warna yang lebih cerah, seolah-olah dunia itu sendiri menjadi lebih hidup semula. Ia adalah transformasi luar biasa yang dicapai secara semula jadi dari secawan koko tulen sebelum tidur. Penafian perubatan. Sebelum anda mula menambah makanan ini ke dalam rutin malam anda, sila ingat bahawa video ini adalah untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat diagnosis atau rawatan perubatan profesional. Badan setiap orang adalah unik dan hasilnya mungkin berbeza bergantung pada faktor seperti keadaan mata, sedia ada penggunaan ubat-ubatan dan kesihatan keseluruhan. Sentiasa berunding dengan doktor atau pakar mata anda sebelum membuat sebarang perubahan besar pada diet atau rutin suplemen anda, terutamanya jika anda menguruskan kencing manis, glaukoma atau degenerasi makula. Makanan semula jadi ini boleh menyokong kesihatan penglihatan anda, tetapi ia berfungsi paling baik sebagai sebahagian daripada gaya hidup seimbang yang dibimbing oleh penyedia penjagaan kesihatan anda. Mari kita imbas kembali secara ringkas apa yang kita bincangkan hari ini. Anda telah belajar tentang 8 makanan berkuasa yang disokong oleh penyelidikan yang boleh membantu membaiki dan melindungi penglihatan anda semasa tidur. Daripada ubi keledek yang kaya dengan vitamin A yang meningkatkan penglihatan malam kepada salmon lea yang padat dengan omega 3 yang mengurangkan kekeringan dan buah goji yang kaya dengan antioksidan yang menguatkan makula. Setiap makanan menawarkan manfaat uniknya sendiri untuk mata yang menua. Kita juga meneroka 3 teratas blackcurrant yang memulihkan peredaran saffron rempah keemasan yang terbukti menjana semula sel retina, dan koko mentah makanan pembaikan mata malam paling poten dari alam semula jadi. Bersama-sama ia membentuk asas semula jadi yang mudah yang menyokong penglihatan yang lebih tajam, fokus yang lebih baik dan daya tahan visual yang lebih kuat semuanya semasa anda berehat.
Walaupun bermula dengan hanya satu atau dua tabiat ini secara konsisten boleh membuat perbezaan yang ketara. Ingat, matlamatnya bukan kesempurnaan. Ia adalah kemajuan melalui langkah-langkah kecil dan mantap yang membantu badan anda menyembuhkan dirinya secara semula jadi. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila berikan thumbs up dan langgan Kembara Sihatku untuk lebih banyak petua kesihatan semula jadi berasaskan sains yang dicipta khas untuk orang dewasa yang lebih tua. Dan sebelum anda pergi, izinkan saya bertanya bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Adakah anda perasan perubahan pada penglihatan tenaga atau tidur anda? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Kami membaca setiap mesej dan suka mendengar bagaimana kaedah semula jadi ini membantu anda berasa lebih baik. Jika anda ingin menyokong saluran, kami pertimbangkan untuk mengklik butang super thanks di bawah. Walaupun sumbangan kecil membuat perbezaan besar dalam membantu kami terus mencipta kandungan bermanfaat yang berfokuskan warga emas. Akhir sekali, jangan berhenti di sini. Ketik video yang muncul di skrin anda sekarang. Ia mendedahkan satu lagi penawar semula jadi yang berkuasa, yang berfungsi seiring dengan makanan yang kita bincangkan hari ini untuk memastikan penglihatan anda kuat dan badan anda sihat. Terima kasih kerana menonton dan ingat, menjaga mata anda bermakna menjaga kebebasan anda, keyakinan anda dan hubungan anda dengan dunia di sekeliling anda. Jaga diri kekal konsisten dan kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya.